Kita tengah cari kedai viral. Nasi dalca, biryani khalis. Selagi dia ada benda bernama QR, kita okey. Penang ada. Ada coconut shake. Okey, jalan dia yang masalahnya yang besar ni guys. Jadi kalau nak bawa bonda saya, alamatnya memang aku bahana. Dia for sure. Laut jap, laut jap. Punyalah nak zoom dengan kuah orang. Ini yang aku order, signature dia ayam bawang ni lah. Ini yang dia orang makan. Kedai dia macam ni. Okay lah. Nice. Dia bagi guys. Walaupun sikit tak Alright, Assalamualaikum. It's me and Zohor. View depan tu je. Lawa bye. Seriously sangat cun and padu. Lawa. The view is so nice. Kunci dari semua masalah ini. Buat dia macam orang terjatuh. Okay, dah malam. Apa kita buat malam-malam kat Penang? Kita ikut orang tempatan. Kita road weh, first time kita jalan lapang begini. Arahan pada beliau adalah sila ikut nafsu. Termasuk logika, termangu hatiku. Kau kampung mana adanya gila. Ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggam-ku menadahnya. Jam 11. Kita ke mana? Let's go. Hari kebetulan tuanku. Alright. Kita sekarang sebenarnya sebenarnya aku nak lampu ni sebenarnya. Kita menunaikan hajat bunda ku nak pergi ke Pasar Pagi Sungai Bayur. Panjangnya 3 km kalau tak silap. Ada yang kata 1, ada yang kata 2. Aku ambil 3 lah, senang. Range paling jauh. So masalahnya ikut kaji cuaca yang aku tengok tadi, tempat tu tengah hujan level merah. Jadi kita tengok sampai mana. Kalau dapat rezeki, dapatlah. Kalau tak, tengoklah. Janji, pergi. Okay, bye. Pukul 6 pagi kau dah keluar. Ujang. Gunung Semanggul guys. Gunung Semanggul hujan lebat guys. Daripada Ipoh tak berhenti guys. Jarang jap. Hujan. Mari kita berjalan jauh. Ni hujung pasar tau. Aku tak parking ikut Sungai Bayur tu. Ada kosong ni kak. Ini untuk acian lah kita.
aku kalau tak perform pasar ni saja. Dah gigih sangat dah ni. Hujan-hujan daripada Ipoh ni. Dia tak perform siap. Ramai. Terbukti memang ramai. Ini puri. Sikan 15 mas. Lima dah lun. 15 bagi. Contoh 45 nak kilo 40. Jangan harga 30 bagi 28 dah. Pilih kau, ambil betul tu. Jangan malu dengan sikit pak. Jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama dekat kita ini insan bukan satu-satu sembilu. Yang dulu biarlah membiru, bekerja bersama Anis pula saya megang. Kita dah masuk round 2. Kita patah balik. Yes. Jalan dia tiba-tiba boleh kembang besar, boleh tiba-tiba kecil. Untuk mereka yang nak test tawaf punya experience, sini yang sesuai. Banyak sabar. Tengok dalam kepadatan ni akan muncul seseorang, iaitu pakcik naik motor. Aku dah penuh ni. Slow gila. Bandel guys, Bandung. Sambung lagi separuh. Lagi separuh. Lagi separuh. Sambung.
Alamak. Tak nampak. Alamak, tak nampak bukti. Alamak, kita kat kita kat mana ni? Cari pasal. Baik, sampai pukul orang tengah sembahyang Jumaat. Tu bukti kat sembahyang Jumaat kat belakang. Musafir. Yang best ni lauk. Jahit. Mak punya lauk. Batang pisang Gulai batang pisang. Kedai kat stadium. Nanti aku tunjuk. Padu tempat ni. Best. Ini stadiumnya Mak Afal Merbuk. Tapi sebenarnya nama kedai dia Sharmila Corner. Oh, ni stadium dia. Padu Mat. Oh, kita di mana? Kedah Darul Aman. We are safely arrived at Masjid Zahid. Sore hariku sejiwa, alam dan duniamu melebur sifat kalbu. Oh, sedapnya bau dia. Zas. Snapshot sikit kawasan sini. Itu dia bundaku. Sedap je bau dia. Sebenarnya kat belakang masjid tu, aku tak tunjuk situ ada kedai makan. Bau dia sedap baik. Masjid Zahid. Jom kita menuju ke destinasi sebenar kita. Pekan Rabu. Ni semua nak pergi ke Pekan Rabu lah pula. Ya, kita ramai-ramai mau pergi Pekan Rabu. Pekan Rabu. Kau tengok. Kalau jujur, ya aku jujur. Kita mai sini nak cari ikan seponggeng. Kau tengok ke depan? Ini je buka. Tempat lain macam tutup habis lah. Macam no. Kesian orang ni. Obviously dia tutup kebanyakannya. Sunyi gila. Hampa ke? Alright, ini pandangan paling atas. Tapi aku dah hampir give up. Tapi kat belakang ni macam mana main mata. Okey, dah 2 kedai. Tiba-tiba ada lah sikit sana. Jadilah. Tak meriah betul. Tak meriahnya sebab ni Jumaat. Sini cuti. Orang tempat lain semua kerja. Esok baru meriah. Telah mencari daripada hujung ke bawah atas. Hanya ada kedai ini dengan satu kedai kat sana. Akak tu sangat kita orang ingat yang ada ikan sepak ronggeng. Mana sepak ronggeng? Tu dia tu. Mana majari? This one. Jenuh weh. Dulu pakai tin jual, sekarang pakai plastik je. Ya hanam. Macam ni je bangkit tengok sekarang. Gila kesian weh. Halo Ustaz. Bola batah Gunung Keriang. Ya, kita dekat mana? Entahlah. Tengok guys. Lawa gila. Perlis. Kita ke Kuala Perlis mak tu. Perlis. Di Tampal. Ini dekat pantai Padang Garam. Yes, tadi Pantai Leman. Aku nak main drone kat sini sebenarnya. Drone dah. What's up guys? Kita berada di Padang Garam. Nice, saya suka vibe-vibe begini. Banyak jualan. Kita nak ambil gambar kat situ nanti. Banyak ni umpan-umpan. This is the place. Nice one. Look at the sky. Das, menarik oi. Seronok tempat ni. Rasanya tak cukup waktu, terlalu cepat berlalu. Soreku nyaman denganmu. Oh menangis
guys. Air bijak di sini. Rasa pusing. Tengoklah suasana. Kita tengah flight drone dekat Pulau Tengah ni. Okay, baru pak main drone, kepala dah hang. Pergi makan kat Mona Lisa. Zas Mona Lisa ikan bakar. Nampak review padu. Kita try. Nampak macam ramai lah pula. Hidup lagi. Langkas. Mana ikan apa? Mona Lisa. Mona Lisa. Overall kedai dia best. Menarik. Sangat dicadangkan. Sebab tapi inilah orang tu nak bertukar parking. Dia bekas car pun. Bekas car TUDM kat Ipoh. Dia nak buka Ipoh katanya. Wish good luck. Hasil pancingan tadi. Pancingan. Makan berdua je ni. Ya Allah. Habis ke mak? Ni yang paling tak habis ni. Cam. Oh Cik Cam. Cik Cam. Oh Cik Cam. Selamat pagi. Kenapa dia letak kun? Letak kun nak bersihkan jalan. Selamat pagi. Kaki matahari. Gedah bukan gedah. Kita merasa tol paling hujung di Malaysia. Selamat datang ke Perlis. Apa? Daulat tuanku. Tapi sana kita mau pergi pada Mesak. Kita pergi depan. Kita pergi sini. Sini. Kita bawa. Nasib baik right lane. Nasib baik ni kita okey masuk depan. Jom. Masuk RM2. Tiket. Kalau naik bagi RM3 seorang. Jalan kaki je lah. Track dia boleh tahan jugalah. Tapi kita bersenam lah. Track dia patut aku bawa drone tadi ni. Dia kena pelan-pelan mak. Dia punya view. Tak nampak apa. Dah tu je sebenarnya. Smart. Mak dah sampai. Aku ni separuh matilah nak tengok benda ni kenapa tak ada nampak gambar nampak rupanya 50. 1, 2, 3. Jom. Ini pintu sepadan Wang Kelian. Dulu orang mereka kat sekitar jalan ni dah mati. Ini bangunan baru. Ini semua meniaga di tepi ni. Padang besar bismillah. Padang besar kap-kap. Kerana Wang Kelian memberi hasil yang tidak baik, kita datang ke tempat yang dikabarkan vibe Genting. Jom. Weh, kedai makan senang lah weh. Serius senang. Padang besar punya kedai makan. Mak cakap kalau pergi sini makan kakung goreng belacan bodoh lagi. Tak sesuai tengok. Kedai semua tom ni apa kan. Selesa lah. Bukti selesa. Punya malah nak pusing kamera. Ni Dia selesa.
buah-buahan. Buah-buah-buahan. Ini pintu masuk depan sebenarnya. Tu sana yang kita lalu. Ini pintu depan. Cantik lah. I like. Aku rasa aku kat Thailand. Haram lagu Melayu ada kat sini dah sekarang. Bagus. Bab ini kita perlukan. Okay, siapa nak Toto, siapa nak Jessie. Oh, Jessie di belakang ni ada. Banyak tadi. Sekarang aku rasa aku dekat Wembley, dekat UK sekarang. Tengok. Dia kedai-kedai jual Jessie. Tapi vibe dia, kalau tanya aku, dekat sini lebih seronok dan lebih meriah dan lebih selesa. Itu je. Dan orang akan intend untuk datang. Ramai gila. Seronok. Beri aku cari sampai ke mana-mana. Sampai sini tak nak beli pula aku. Dia punya nak pergi mencari tu. Sampai kat atas tu cari. Hati tak kuat, jangan pergi padang besar. Hati tak kuat dengan gadis-gadis, wanita-wanita yang ke tempat ni, jangan masuk. Dia berbahaya. Dia kalau level membongkok dan menyeludup ke dalam, bermakna kita ke tempat ni lah. Kita ke tempat ni. Much more safety. Tada. Aku kat sini tengah jaga barang. Tengok bonda aku. Dia duduk menyelit tadi tu, kedai tu. Ada orang merasa. Tapi dia tak berdemal dia masuk di situ pula. So, kalau nak tanya, tempat ni best. I like it. Sangat-sangat saya suka. Dia jauh selesa, tempat makan pun selesa, semuanya selesa. Kalau kau padat beratus orang pun tak kisah. Nicely done. Sedap nak tunjuk. Ini dah pasal ke berapa aku tengok. Oh dia abang, makcik-makcik. Siapa kata kita tak ada kawasan membeli? Thailand. Kita tengah berkabung. Kita order daging bakar danok, tom yum, kailan tetaplah order rupanya. Ya, kita tengok apa yang sedap. Bakar. Kita ke Agen Niaga. Ni ruang plaza. Tadi kita makan kat sana. Nanti ada satu kedai kat sini. Ada satu kedai belakang dia ni. So macam biasa, tolong mak-mak kat kedai tu. Tak banyak lah option sebab satu dua kedai je pun sekarang jual benda-benda ni. Cuma kalau untuk aku rasa kedai dekat belakang ni tadi, kat situ much better. Harga dia boleh naik kilo habis lah. Wah, what? Sedapnya angin. Masa sedap. Perut dah habis. Sampai ke sempadan Thailand ya. Dia cari Thai. Sampai ke sempadan Thailand. Bukan kali-kali. Okey, suasana dari luar. Kalau aku fly drone ni menarik ni. Tapi rasa dia tak larat. Lain kali aja lah. Balik.